Pegang tangan Baba. You are good girl. Alhamdulillah. Akhirnya mission Bancik tercapai. Menjumpa air terjun yang betul-betul laju dekat Saudi Arabia. Semata-mata nak tengok air terjunnya pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Apa pemuda Arab Jumbo. dia cakap dekat atas sana, di bawah ambil. Tak tahu Bancik lepas lagi tengah jadi hero sekarang ni. Dia boleh lalu tak? Tak ada, dia tak lalu, tak masuk kemah. Kursi. Okey. Banyak Bancik masuk dalam kamera dia. Terima kasihlah dekat tuan rumah Tuan Mas. jemputan raya makan Maggi. Benda paling mahal dekat Saudi. Okey, kita tengok. Bermulalah perjalanan off-road kita orang. Kita bagi can dekat kaum hawa bawa. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bancik Live. Hello. Apa khabar semua? Bancik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bancik Live dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, alhamdulillah hari ni Bancik sebenarnya travel dengan tiba-tiba pukul 7 pagi tiba-tiba Kak Zurin kita ajak jom berpiknik di mana Kak Zurin? Di Abaha, 300 km daripada mana? Daripada kota Mekah. Dan juga dia cakap nak pergi balik ke? Pergi balik. Cantik cari tiba-tiba kita orang juga ternampak satu istana lama daripada Arab Tiger. Istana ni menarik sebab Bancik baru Google dia punya sejarah dia tahun 1803. 1803 dia dah dibina ni. Sekarang ni tengah baik pulih lagi. Luas kawasan istana ni. Istana ni milik Barkosh bin Alas Al-Quraisy Al-Zahrani. 1757. Ni umur dia lah kot. 1757 sampai 1815. Alhamdulillah. Inilah destinasi pertama Bancik dekat Al-Baha ni. Al-Baha ni memang agak jauh. Dia juga dikenali dengan Arab Tiger tapi sebenarnya Bancik tak adalah nak tunjuk sangat pasal istana ni hari ni. Disebabkan tengok dia punya ni lawa juga dia punya pintu-pintu lama ni bayangkan tahun 18-an. Dan menurut Kak Zurin sebagai pakar histori Arab Saudi, kita tengok ni memang lelaki ditugaskan untuk membawa apa ni? Batu-batu, tetapi finishing dia diselesaikan oleh kaum wanita. Kita tengok ni dia bukan saja-saja je warna coklat, warna kelabu ni dia memang tersusun rapi. Disebabkan nak nampak istana ni cantik. Daripada jauh sebenarnya istana duduk atas bukit. Kita tengok keliling kita ni. Keliling kita ni di atas bukit tinggi. Sekarang ni waktu tengah hari pun 25 Celsius. Dekat sini memang cantik. Yang paling cantik sampai tinggi sana lah kalau nak pergi kan. Tapi kita bukan tujuan utama untuk review istana ni. Tujuan kita orang sebenarnya tengok berbaju kurung semua. Kita orang sekarang ni nak ber-open house dekat Al-Baha. Open house kat rumah boring. Kita nak open house dengan apa? Maggi 8 bungkus Yes. Maggi kari 8 bungkus. Sekejap lagi kita tengok. Alang-alang tu Bancik buat video lah. Sebagai kenangan kenangan kita orang bersama lah. InsyaAllah. Tak bersama-sama. Okey, Zaz. Nanti dah mulakan perjalanan. Bancik akan start balik. Okey. Macam biasa, kalau baru bertemu dengan Bancik Live,
silalah tekan button subscribe. Alang tu kita tunjuklah sebab sedikit seni banner tangga dia. Memang menarik. Memang batu dia halus-halus. Saya masuk tak ada simen, tak ada apa. Memang disusun rapi. Tengok. Memang dinding dia pun sama juga. Ni memang dijaga heritage lah sekarang. Dan kita tengok dekat dalam dia memang sejuk. Sejuk bilik ni. Inilah atap lama yang betul-betul lama. Ni gambar king baru. Memang inilah bajet 20-30 sementara 20-30 ni membudayakan ataupun membanggakan historical ataupun sejarah. Hai. Okey. Okey, kita tengok, kita ambil gambar dulu. Ni kat tingkap ni. Gadis Melayu tak sia-sia dia orang pakai baju kurung hari ni. Rumah siapa entah dia orang nak pergi ketuk ni. Katanya rumah Wahabi ni. Salah seorang pejuang lah. Okey, Wahabi tak sambut raya ke sambut? Bunyi je rumah. Tak ada Wahabi, tak ada YB, Wahabi pun jadilah. Okey, kalau kita tengok kita dah masuk area-area Al-Baha ataupun kawasan jajahan Al-Baha sendiri. Tapi kita belum sampai ke Al-Baha. Al-Baha masih jauh, lagi 400 km. Tapi bila kita dah masuk jajahan dia, memang kita akan nampak lah banyak decoration yang cantik. Di tepi jalan, jalan ni cukup tenang. Inilah kita tengok. Sebenarnya ni boleh tempat-tempat berkelah juga. Tapi kita orang nak cari tempat yang berkelah yang ada air. Ni dia. Ni kita macam dah berada di puncak rasa ni. Menuju puncak gemilang cahaya. Tengok memang cantik. Dengan suasana yang cukup tenang. Yang paling penting jalan dia memang tak berlubang. Walaupun jalan-jalan ni kita fikir ni jalan kampung lah kot. Okey. Kita masuk ke bandar yang berbeza tengoklah dengan decoration ni. Kita orang tak tahu apa dia decoration yang dia buat ni melambangkan apa. Tapi satu yang berbeza. Tapi kalau kita tengok darjah Celsius kat sini memang sejuk lah. 23 Celsius. Jom kita naik lagi. Ni tempat apa tak tahu ni. Pertama kita nak pergi Bakah. Bakah. Kita orang dah keluar daripada jalan-jalan besar. Kita akan masuk ke dalam ni. Ni dia. Dan banyak juga tempat yang kalau kita tengok dalam Google Map ni memang ada tempat-tempat historical jugalah. Ni memang bandar historical lah. Kalau Al-Baha, kalau siapa-siapa yang pernah pergi Al-Baha ataupun kita boleh Google Al-Baha ataupun Al-Baha, memang tempat-tempat historical dia orang. Rumah sebabkan kawasan sini adalah kawasan bukit-bukit. Jadi orang dulu sebenarnya orang Arab duduk kawasan berbukit dan subur. Kita dah masuk ke dalam. Kira-kira 6 minit masuk ke dalam lokasi pertama. Kena hati-hati. Ramai juga orang kampung ni bawa laju. Tengok dia. Lepas tu tiba-tiba je kita nampak macam ada tugu-tugu rumah-rumah lama. Kalau nampak lah dalam kamera ni. Tapi kalau dengan mata kasar memang cantik. Daripada rumah-rumah moden ni tiba-tiba ada tugu tu lah. Kalau kita panggil dulu rumah tengah. Rumah tengah ni tempat simpan harta lah. Bagi penduduk kampung. Ni dia. Kita masuk ke dalam lagi. Apa ni sebenarnya lokasi-lokasi ni ditentukan oleh Kak Zurin kita. Macam biasalah. Kak Zurin kita dia banyak berkawan dengan orang hiking ataupun orang yang minat sejarah Arab Saudi tu sendiri. Inilah tempat-tempat lokasi yang dia ajak kita orang berpiknik. Walaupun jauh tapi berbaloi sekarang ni. Ni dia. Dia dekat belakang. Yang rumah-rumah lama ni. Historical ni. Cantik je. Lepas tu pagar dia pun dah cantik tengok. Ni alamat tak ada pula dalam Google Map nama tempat ni. Tapi tulis Castle lah. Ni buah favourite Pakcik. Baru nak berbunga. Cactus. Naik balik. Turun dan naik.
Memang rare betul lah tempat yang Kak Zurin ajak ni, rupanya dekat dengan kubur. Ni Al-Ma'lah Cemetery. Bukit apa, kubur atas bukit. Kita dah masuk dah jalan ni. Dia begini. Jangan. Jalan. Jangan turun. Bukan. Oh, keluar balik. Okey, salah jalan. Okey. Kenapa? Cakap kubur dah takut ke? Kenapa kubur dah takut ke? Apa dia? Bawa kita orang pergi kubur ni kenapa? Kubur atas bukit. Tak jadi. Tapi dia lead dah lepas ni. Aduh. Okey. Cantik ya. Tapi ada je jalan tanah. Kak Zurin nak bawa kita orang pergi kubur sekarang ni. Tak, memang kalau ini Pinik tepi kubur. Tepat. Salah bagi location. Tak, memang kita orang masuk ada masjid hijau ni. Masjid hijau? Masjid hijau ni. Dia ikut belakang, turun bawah. Tu ada bawah tu turun. Tapi buat dia jalan tu. Ada. Bahaya. Lepas tu bila kat mana lagi? Tapi kat awak dah tengok jalan turun tu, jalan kereta boleh? Gamble. Tak, parking dulu tepi tu. Parking dulu tepi tu, tengok boleh jalan tak. Okey. Rasanya kita orang dah tersesat ni. Lokasi pertama tak jadi apa-apa. Bawa ke kubur. Ini kita orang patah balik jalan tadi sebenarnya. Tapi dia tengok view dia memang cantik lah. Ni dia parking kat sini. Dia nak buat apa tak tahu ni. Oh, dia keluar ikut sini kot. Ni dia berjalan dia. Sekarang ni dia tengah tanda tanya betul tak betul. Tapi kita tengoklah persekitaran dia. Memang lawa. Ni dia. Kita tengok view dia lagi. Sekarang ni tadi Kak Zurin cakap dia marking masjid yang warna hijau. Tapi masalah dia macam 10 dah masjid warna hijau ni. Mana tak tahu dia bawa ni. Dia yang marking sebenarnya. Tapi tak kisahlah marking tak marking. Kita layan view dulu. Tengok. Memang cantik. Dia ada tempat ni. Ada campsite rasanya. Anak pun dah lapar daripada pagi belum makan. Okey. Jangan bertembung sudah. Itu dia. Cantik. Zurin time-time macam ni lah dia laju. Memang dia expert lah. Tapi kita dah bau kambing golek ni. Ni dia. Ni dia. Selekor berapa degree ni? Tengok. Tapi kalau main dengan Kak Zurin memang macam ni tak pelik lah. Ni tempat-tempat dia orang ni. Ni dia. Tiba-tiba kita meredah sungai. Tiba-tiba kita meredah sungai. Sungai yang ada mengotorkan kereta. Ni dia. Dah kenapa dia stop? Memang nak berhenti sini ke apa? Okay, kita tengok Kak Zurin dia bawa balik pada Malaysia. Dia bawa aksesori baru dia untuk kamera 360 dia. Ni kalau tak kukuh kan tak tahu ni. Bismillah, kukuh. Dia bukan menegak ke? Tapi kita akan meredah sungai ni. Sungai yang cantik. Sini dia. Okey, kita tengok. Bermulalah perjalanan off-road kita orang. Kita bagi can dekat kaum hawa bawa. Okey. Tengok, satu lagi.
Dengan kamera 360 dia. Okay, jom. Jangan dia tinggal banci sudah. Oh, jangan tinggal kita orang. Kena tinggal dengan Nurul. Dia tak sedar diri. Kita orang terpaksa naik kereta. Jalan. Kak Zurin. Kat sini. Ni dia. Adik, kat belakang bawah tu. Jangan. Ah, Ni. Ikat. Jangan jatuh. paksalah meredah air. Bila bermain dengan Kak Zurin ni lah kerja dia. Mengotorkan kereta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi bisnes dekat orang ni. Okey. Kita ke dalam lagi sebenarnya mas tepi dia. Dia macam cabang. Kita ikut dia cabang mana. Ni dia. Keluar air, masuk air. Ni dia. Sampailah ke hujung. Tapi sebenarnya memang ni campsite sebab ada disediakan tong sampah apa semua. Ni dia ada tong sampah apa semua. Alhamdulillah, memang cantik. Tu dia. Merakamkan memori-memori indah. Okey. Aduh, kasut basah. Kasut basah. Okey. Satu lagi kereta. Lepas tu kita tengok dia tinggal. Jalanlah kaki sikit. Tak tahu bila panjat-panjat ni banyak pokok kiri kanan. Dia punya stabil dia tak macam dalam kereta. Duduk tepi ni. RM5 tak bang? RM5 Tengok dia. Ingat jalan macam ni senang. Kita orang nak tumpang ke abang macam ni. Memanglah susah. Tengok. Am. 360 tu Am. Tegakkan. Tegak kan? Jadi tugas pula ah. Satu kerja pula ah. 360 RM1. Macam mana nak pusing? Oh ni. Okey. Ketatkan. Okey. Lepas tu dia bagi tumpang kat luar tu. Kita tengok. Jap, tengok nak tinggal. Tengok gaya Kak Zurin kita. Bismillah. Tengok view paling mahal, cameraman paling mahal lah ni. Tengok ah. Dia mesti nak nanti. Mesti. Aduh. Am, kau jangan jatuh Am. Risau aku. Dia tak tahu berat dah. Dengan tak makan pagi lagi. Kat hujung tu ada air terjun tau. Kat hujung ada air terjun Okey. Dia ada dua. Lawa lah pokok-pokok dia. Ya, dia macam Tengok. hutan enchanted macam Tengok ni. Hutan Arab Saudi. Nurul boleh masuk ikut mana? Nurul kena ikut sana, Ke kiri. Di kiri. Lepas tu sampai hujung kita cari parking. Tengok. Dia tak berani. Ada jalan. Tak, dia takut bercalar kereta. Okey. Jalan. Okey. Katanya ada air terjun Tak tahu air terjun celah mana. Okey. Memang bersih tempat ni. Ni dia. Air terjun. Jap. Ni dalam sikit. Okey. Banyak banci masuk dalam kamera dia. Okey. Panjat lagi. Dua kereta tau. Okey. Duri. Okey dah. Duri. Okey. Aduh. Sia-sia baju Melayu. Bocor. Kejap.
Tengok ah. Baru berbaloi beli kereta 4-wheel drive macam ni. Tengok. Kawasan kemah dengan apa kereta agak jauh juga dalam ni dah tak boleh masuk. Tengok ada penyesalan juga pakai baju Melayu. Ni bancik angkat beg camping bancik. Memang satu set macam ni. Okey. Jom kita tengok cantik tak cantik kehidupan kat sana. Tapi tengok pada air macam kecil je. Air terjun kecil kot. Kita tengok semua orang darat pakai baju kurung menarik. Orang darat kata. Pakai baju kurung dah sampai ke senting naik atas lah. Tengok ah. Nak tarik. Okey. Tumpang. Izzat jaga belakang. Kita punya truk. Jaga belakang. Angkat truk tu, Izzat. Angkat truk. Okey. Pergi dekat tu. Adik. Adik main gitar. Gigih dia. Jangan dia nak duduk atas truk ni sudah. Traka ni. Semua tengah kelaparan tapi biasanya berjalan dengan YouTubers ni memang kita kena set up dulu sebelum jadi apa-apa. Tak apa, terbang lah. Siapa yang pasang? Tengok kemah kita dah pasang. YouTubers juga yang pasang. Okey. Jom. Okey, kita pasang tilam. Paling bancik sayang kalau bawa pergi camping, mendalah ni lah. Bateri kita. Sekarang semua camping bawa bateri dan tilam apa ni? Tilam angin. Dia orang kutuk-kutuk sekarang bancik punya nak roboh, kita pasang tilam dia terus steady. Okey, kita pasang. Kenapa tak pasang tengah jalan? Tapi buku kuning tak ada beg kuning tak ada. Mana kita nak piknik Tengok piknik kita. Siap ada camel. Tengok ni. Tengah-tengah piknik, unta lalu. Betul-betul macam safari. Ni dia. Tengok memang terbaik. Ni jutawan senyap ni. Dalam pengembala dia ada kat depan sana. Tengok. Semua betina ni Sehat-sehat. Oh ni yang besar ni. Tengok ni. Besar. Tengok. Dia masuk dalam hutan. Sambil-sambil tu dia makan. Tengok. Tengok. Inilah kelebihan unta, dia tak takut dengan manusia. Tengok. Dia tengah jadi hero sekarang ni. Dia boleh lalu tak? Tak ada. Dia tak lalu, tak masuk kemah. Kursi. Dia pusing balik. Tu. Bila ketua dia panggil, dia jalan lah. Dia sebenarnya ni laluan dia orang. Lalu dua orang pula dah binatang ni. Unta ni. Nasib baik dia tak pijak kemah. Yes. Ada baby camel. Yeah, ada baby camel Okay. Terima kasih lah dekat tuan rumah Tuan rumah. jemputan raya makan Maggi.
Benda paling mahal dekat Saudi. Mentang-mentang dia bawa balik Malaysia, stok dia banyak. Habiskan stok yang ada. Okey, teh tarik. Ni dia. Okey. Alhamdulillah, apabila kita dah kenyang dia makan Maggi mulalah kita mencari waterfall. Tadi kamera banci, DJI banci buat masalah, gimbal dia tak bergerak. Tapi alhamdulillah macam Kak Long banci dah turun dah di naik awal. Tapi banci rasa nak turun kat situ tau, ada kolam kat situ. Ada kolam ni. Sebenarnya daripada mata kasar kita nampak ikan. Itulah kebesaran Allah SWT. Walaupun sedalam mana sedalam mana air terjun ataupun sedalam mana gaung, tapi ikan boleh hidup. Ikan boleh hidup dalam ni. Ikan air tawar. Tak tahu ikan apa. Jadi kita pergi dalam ni. Okey. Santai. Santai-santai dia orang kat situ. Kak Zurin dia dah main drone dia. Memang Kak Zurin dah register dah drone dia kat situ. Dekat Saudi. Mai sini drone datang dekat. Tapi kalau kita tengok tadi macam tak ada air dekat tempat kita lepak ni. Tapi tiba-tiba air jadi laju pula. Macam besar. Dia orang cakap atas sikit memang akan dapat air terjun yang cukup besar lah. Tengok. Inilah adventure kita orang. Jadi kita balik tengah malam je lah. Eden pun alhamdulillah bekerjasama dengan seluar raya dia. Ni dia. Main drone. Hai. Mana drone ni tak nampak. Okey. Abang temu adik. Kita tengoklah kebesaran Allah SWT. Tengok banyak ikan dalam ni. Ni ikan apa kita tak tahulah. Ni dalam ni. Ni dia. Dan air terjun dia. Ni dia. Tapi kita nanti nak naik atas lagi. Kita nak tunjuk ikan. Ni dia. Keindahan Allah SWT. Semakin dalam semakin besar ikan ni. Ni besar ikan dia. Ni dia. Tapi macam ada ikan bandaraya. Masalah negara ni. Kalau Malaysia ikan bandaraya adalah satu masalah besar. Bukan. Bukan ikan bandaraya. Dia macam ikan apa tak tu ni? Aduh. Masalah DJI kita tak boleh celup. Dalam air. Kena beli 360 lah. Lepas ni. Doakan banci. Dimurahkan rezeki untuk beli kamera yang boleh masuk dalam air. Best tong sampah ni memang ada. Setiap bucu. Sampai atas-atas ni jauh juga ni. Dia orang kata kutip seminggu sekali. Jadi tempat ni pun memang bersih lah kalau kita tengok kan. Siapa yang datang sini memang minat alam sekitar. Ni dia. Bunyi air terjun makin kuat. Cuma kita tak tahu. Sebab sekarang ni dia orang semua stay kat sana. Ni Dijah je ikut. Hai Dijah. Pemuda Arab dia cakap dekat atas sana. Dia bawa ambil. Tak tahu banci lepas dia dah. Dia cakap tinggi. Ada Fuk? Fuk Ziyadah. Okey, hai. InsyaAllah. Alhamdulillah. Thank you. Makin ke dalam dah terasa macam Malaysia dah. Ni tengok. Dengan tebal hutan, dengan kita orang kena hikingnya, memang dah rasa macam Malaysia. Dijah pula tak mengalah tau. Jadi kita orang pergerakan akan lambat sikit. Disebabkan Khadijah follow. Tengok. Tapi bila kita tengok Arab tadi, memang cantik lah air terjun dia. Jadi kita lebih bersemangat lah untuk mencari air terjun tersebut. Kita tengok Dijah dengan semangatnya hiking. Okay. Watch your step, Dijah. Okay. Sekejap.
Sebab batu dia tak tak licin. Great, Baba kena angkat Dijah. Mari sini. Okey. Okey dah. Duduk sini. Okey. Pergi sana. Tunggu kejap. Tunggu kejap. Okey dia. Ni. Pegang tangan Baba. You are good. Girl. Alhamdulillah. Kita dah nampak dah dengar dah air terjun. Memang seperti air terjun kancing. Macam rumah Bancik. Alhamdulillah. Macam boleh mandi. Yes, akhirnya mission tercapai. Bolehkah kita tengok air terjun? Alah tak nampak. Nampak ke sini je? Ni. Oh tu. Celah-celah tu. Okey. Kita try zoom. Tak nampak. Feel. Sebab tengok Tapi harap tu sebenarnya kalau Bancik seorang-seorang ni lepas je Bancik nak naik. Tapi sebab ke bawah Dijah kat bawah tu memang agak menjunam nak tengok ke air terjun kat atas tu. Tapi kalau dengan mata kasar dah nampak lah. Alhamdulillah. Nasib baiklah dah ada penyelamat. Aina dengan Kak Zurin kita sampai. Bancik bolehlah mencelah-celah tanpa takut. Tadi sebab kita dengan Dijah je, jadi kita agak goyang lah jugalah kan. Yeay. Bayangkanlah kita ada air terjun di Arab Saudi. Terbaik. Lihatlah keindahan alam yang Allah ciptakan. Oi, ni kalau dalam ni sebenarnya tengah bukan winter lah. Kalau kita tengok paras air dia, kulat dia dah sampai atas sini. Lagi dalam lah kot tengok ni. Wow, wee. Akhirnya mission Bancik tercapai. Menjumpa air terjun yang betul-betul laju dekat Arab Saudi Arabia. Alhamdulillah. Okeylah. Yeay. Ni kalau pakai GoPro ni, Bancik boleh terjun ni. Okey, zas. Gagah berbaju kurung. Semua macam ni Jap. Semua tak nak kena air. Jap. Tengok. Semata-mata nak tengok air terjun je pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yeay. Tengok. Tengok view yang menakjubkan. Ni. Aina sedang menerbangkan drone. Nanti kita hantar. Atas ni. Nanti kita tengok dekat vlog Kak Zurin. Tak ada. Vlog dulu. Okeylah. Bancik ucapkan terima kasih siapa-siapa yang tengok perjalanan Bancik perkara ini. Ini adalah untuk kenangan. Tapi bolehlah membuka minda kita yang Arab Saudi juga ada macam Malaysia. Okey. Apa tutup? Inilah mainan baru Kak Zurin kita. Mana ni? Dia bawa macam ni. Tak boleh. Berjaya selamat. Ya, jom. Air terjun.